Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada para juri yang dihormati serta para penonton yang saya kasihi. Nama diberi Nur Jannatul Amni binti Ahmad Sufian dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Jeli 1 yang terletak di Jeli, Kelantan. Kod sekolah saya ialah DBA 9005. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca pelbagai jenis buku cerita. Oleh itu, pada hari ini saya akan membicarakan sebuah karya yang cukup menarik dan menyentuh hati, iaitu buku bertajuk Legenda Masuri yang diolah oleh Nurul Azila Arifin. Buku ini adalah adaptasi semula daripada legenda terkenal di Langkawi, iaitu kisah Masuri, seorang gadis yang menjadi mangsa fitnah dan pengkhianatan. Kisah ini membawa saya ke zaman silam ketika Langkawi masih lagi diselubungi misteri dan kepercayaan masyarakat Melayu lama. Masuri merupakan seorang gadis kelahiran Siam yang dibawa oleh kedua ibu bapanya, Pandak Maya dan Cik Alang. Pulau Langkawi ketika itu masih di bawah pemerintahan Kesultanan Kedah. Masuri tumbuh sebagai seorang gadis yang memiliki rupa paras luar biasa cantik dan berbudi pekerti luhur. Kecantikannya menjadi buah mulut penduduk kampung dan membuatkan ramai lelaki meminatinya. Masuri akhirnya berkahwin dengan seorang pahlawan tempatan yang bernama Wan Derus. Wan Derus sering meninggalkannya untuk pergi berperang mempertahankan Langkawi daripada ancaman luar. Ketika ketiadaan suaminya, Masuri tinggal bersama anak kecil mereka dan keluarga mertuanya. Kecantikan Masuri turut mengundang kecemburuan Wan Mahora, iaitu isteri kepada ketua kampung. Wan Mahora yang sememangnya tidak menyukai Masuri telah memfitnahnya berzina dengan seorang pemuda yang bernama Deramang. Deramang merupakan seorang saudagar yang kebetulan sering bertandang ke rumah Masuri untuk menjual barang dagangan. Fitnah itu tersebar luas sehingga penduduk kampung mempercayainya tanpa usul periksa. Masuri ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah kampung. Walaupun merayu dan mempertahankan dirinya, Masuri tetap dijatuhi hukuman mati oleh pihak kampung yang diketuai oleh Wan Mahora dan ketua kampung. Ketika hukuman dilaksanakan, darah putih keluar dari tubuh Masuri setelah ditikam oleh keris milik keluarganya sendiri, membuktikan kesuciannya yang sebenar. Dalam nafas terakhirnya, Masuri menyumpah Langkawi agar tidak akan aman dan akan dilanda musibah selama 7 keturunan. Selepas kematiannya, sumpahan Masuri menjadi kenyataan. Langkawi mula dilanda musibah termasuk kemusnahan akibat daripada serangan tentera Siam dan hasil bumi yang tidak lagi subur. Pulau itu hanya kembali aman dan makmur setelah 7 keturunan Masuri berlalu. Kisah Masuri merupakan satu pengajaran tentang fitnah, kezaliman manusia, kecemburuan dan akibat daripada penganiayaan. Ia menjadi salah satu legenda paling dikenang di Langkawi dan makam Masuri hari ini menjadi tempat bersejarah yang sering dikunjungi pelancong dan penduduk tempatan. Buku ini turut mengangkat tema penting seperti keadilan, ketabahan, pengorbanan dan nilai kemanusiaan. Ia mengajar kita bahawa fitnah dan kezaliman boleh memusnahkan bukan sahaja individu, malah seluruh masyarakat. Masuri sempat menghafazkan sumpah sebelum menghembuskan nafas terakhirnya yang akhirnya menjadi titik tolak kepada sejarah hitam Langkawi. Saya percaya legenda Masuri bukan sekadar cerita lama yang dilupakan, tetapi satu kisah yang syarat dengan pengajaran dan perlu terus dihayati oleh generasi muda seperti kita. Buku ini mengajak kita untuk berfikir tentang kesan fitnah dalam masyarakat dan pentingnya membela kebenaran dalam apa jua keadaan. Sebagai penutup, saya amat mengesyorkan buku ini untuk dibaca oleh semua lapisan masyarakat kerana ia bukan sahaja menghiburkan, malah memberi iktibar yang mendalam. Sekian sahaja bicara buku saya. Terima kasih.